Video tutorial Geografi Tingkatan 3, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Mari kita kenali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Pertama, gurun panas meliputi kawasan gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama dan gurun besar Australia. Kedua, hutan monsun tropika pula tumbuh di kawasan India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan Laos yang mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata. Bagi hutan daun luruh sederhana, hutan ini meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah Barat, Korea Selatan dan Australia. Akhir sekali, hutan konifer meliputi kawasan Amerika Utara, Kanada Utara, Eropah dan Rusia. Mari kita jawab soalan yang diberikan untuk memahami ciri tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kawasan-kawasan yang dinyatakan. Padankan kawasan berikut dengan ciri utama tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan betul. Kawasan gurun panas. Ciri-ciri kawasan ini ialah daun berkilat, liat dan berbulu serta mempunyai akar yang panjang. Contoh tumbuhan-tumbuhan semula jadi ialah prickly pear dan rumput esparto. Selain itu, hidupan liar jenis nocturnal hidup di kawasan ini. Contohnya, tikus jerboa dan Aedex antelope. Kawasan hutan monsun tropika. Ciri-cirinya ialah hujung daun berbentuk tirus dan daun pokok yang banyak dan lebar. Contohnya, buluh dan pokok jati. Selain itu, haiwan liar berbulu nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar tinggal di sini, seperti harimau Bengal dan monyet. Bagi hutan daun luruh sederhana pula, daun yang nipis dan lembut serta batang pokok berbentuk silinder. Contohnya pokok maple dan oak. Di sini, haiwan liar menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Contohnya musang merah dan burung hantu. Akhir sekali, hutan konifer pula mempunyai kanopi berbentuk kon dan permukaan daun bersalut lilin seperti pokok cedar dan spruce. Di sini, hidupan liar akan berpindah ke kawasan lain di bahagian selatan pada musim sejuk, seperti lynx dan moose. Sekarang, murid-murid dapat mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer.